sekarang kita buka. Harap-harap ini tak pecah lah dalam ni kalau pecah masalah lah. Kita buka kapal tapi banjir ni belakang lagi. Okey, nampaknya kita ada masalah dengan pump ni. Kita ada masalah. Dia jam kat sini, nampak? Dia jam. Mana ni kena buka, repair ataupun ganti baru. Maklumlah barang murah ni kan. Macam ni lah masalah barang murah, baru pakai sekejap dah tak boleh pakai. Balik kita dah tahu masalahnya sekarang. Ini jam menyebabkan pump ni tak berfungsi dan air tak keluar memancut. Jadi kita nak tengok apa yang berlaku dalam. Jadi kita kena buka ni dulu untuk keluarkan dia punya minyak. Sebab dalam ni minyak ni, dia ada minyak pun kalau dia nak jam-jam. Padahal minyak kiri kanan penuh. Kita gunakan spana 17. Kalau tak ada box pakai manual. Kita buka je pakai tangan sebab dia plastik kan. Tak perlulah mengada-ngada nak pakai mesin ni tak. Jadi kita keluarkan dulu minyak dia. Baru pakai sekali dua minyak hitam. Macam mana mesti jual ni? Rasa ramai yang ada masalah macam tadi lah. Kita tahu apa yang berlaku kat dalam ni. Ni semua spare part dia ada jual kat mana-mana media sosial ada jual. Shopee ke, Lazada, TikTok ke, semua ada lah. eBay ke, mungkin ada. China semua ada. Kau hati lah nak pakai gas gam ke, gas kertas ke, semua ada jual kat kedai. Ya, dah lama ni. Agak berkarat nampak. Agak dia duduk kat dalam store tu dah berapa tahun tak tahu. Masalah ni barang murah kita tukar beli. Saya pasti kalau barang murah kita. Buka punya melompong lah, tak ada apa. Tapi nak tengok boleh juga. Nak tengok dalam dia kan. Buka juga. Buka habis. Buka habis. Okey, kita buka. Buka ni apa? Dalam ni pakai bearing lah bang. Nampak? Ada bearing jadi sudah jam sini. Dia sudah jam. Bearing dia mengusungkan panggil dalam. Ini tak salah kalau ni salah dia tak ada. Kita ini kita lembut. Tengok dalam dia ni ada apa ni? Macam ada serbuk besi nampak. Nampak tak serbuk besi tu? Mana ada yang pecah? Nampak serbuk besi. Mana dalam ni dah ada yang pecah. Kita ketuk lah dia pelan-pelan sampai dia keluar. Dia memang ketat sikit. InsyaAllah boleh keluar. Nampak? Okey sudah nampak apa jadi? Ini bearing sini sudah pecah. Nampak? Bearing sudah pecah. Ini tempat pusingan auto. Bearing ni boleh pakai. Jadi bearing dia yang sebelah sini saja yang pecah. Jadi kena cari saiz bearing ni. Tak tahulah kalau motor ada ke tak ada. Kita tengoklah tak ada pun terpaksalah order dekat online service. Okey, ini gigi gear. Gigi gear ni yang memusingkan ni, nampak? Ini punya pump. Ni kalau tak berjalan memang tak berjalan lah. Kan? Sistem ni simple sangat, nampak ni. Pakai o-ring getah dia pun kat luar tu jujur. Jadi kalau dia berpusing tu kita nampak pusingan tu. Ini memang semakin ram kita laju, dia semakin laju pump ni dan semakin kuat pump tu kompresor. Dia kompres pump tu semakin kuat. Di sini ada beberapa roller, sini ada ini ball bearing lah, dia menggunakan bearing ball bearing, dalamnya ada roller ni. Ball roller ni kita tengok apa tak pecah, mungkin kita boleh pakai balik. Kita pakai dalam ni bearing ni, tempat dia punya anu pun nampak okey lagi lah, nampak tu dia bergerak kan. Dia okey lagi, memang dia pusing kat situ lah, dia pusing jenis sini lah, dia pusing macam tu.
untuk gerakkan plunger ni. Jadi kalau nak beli plunger ni, tengok saiz bearing ni, tengok saiz plunger ni. Berapa saiz dia kotak, nanti beli longgar sangat ataupun tegang sangat, nanti dia tak fit, dia bunyi kotak. Itu macam okeylah. Nampaknya kena cari barang dulu. Kita akan sambung nanti. Okey, ni bearing dia yang pecah. Hancur bang, terabur dia ni, bearing dia tu, bola bearing dia tu. Dia ni kedudukannya di sini. Di sini tempat gigi untuk menggerakkan plunger ni. Dia duduknya kat situ. Ni plunger tu. Jadi dia ni dalam ni ada anak dia untuk letak bearing. Ini daripada anak dia. Anak dia ni kalau dah sangkut kat sini, memang nak perlu ada alat khas untuk kita buka. Tapi tak apa, kita boleh buka dengan cara MacGyver. Macam-macam cara boleh. Kita tunjuk yang paling mudah. Itu pun kalau awak ada wire sekejap kita tunjuk. Jadi kita bawa benda ni yang sangkut ni, susah nak keluar. Ada banyak cara untuk keluarkan dia. Tapi kalau kita ada alat khusus dia lagi senang. Tapi kalau kita tak ada alat khusus, kita bawa pergi was macam ni kan. Kita terlongkopkan dia. Kita terlongkopkan. Kita sampai ketat ketat betul ketat. Kita ketuk boleh. Ketuk ni kena pada tiang besi dia. Kena pada ni tengah-tengah ni, betul-betul tengah-tengah lekuk ni, kita kena ketuk di sini. Contoh macam ni. Kita ikat kuat. Kan? Ikat seberapa kuat. Saya tangan wali, jadi kalau saya ikat gitu dah kuat dah. Kalau lebih ikatan dia pecah. Lepas tu kita empuk dengan hammer. Pakai hammer je. Ini MacGyver. Tu. Jadi dia keluar. Nampak dah keluar. Jadi dia keluar kan. Jadi kalau nak bawa kelai motor, nak tengok simple, kena bawa bearing. Kalau tidak, nanti kelai motor tak tahu berapa saiz dia. Dia akan ukur pakai vinyl caliper. Ni. Yang jahat selalunya yang ini. Yang kat luar tu pun jahat juga. Tapi yang melihat yang inilah, sebab dia kalau melekat betul kan. Tadi kita dah keluarkan 2 biji tu. Lebih ya, ini dia punya rumah luar. Mana rumah dalam dia? Ini rumah sebelah dalam. Dia duduknya macam ni. Rumah dalam macam ni. Kalau dia duduk kat dia punya gigi-gigi tu, mana dipasak bearing, dipasak ke dalam ni. Dipasak. Ni kena ketuk lah. Kalau ada alat kita press pakai alat. Tak ada alat kita ketuk. Tapi pelan-pelan lah, jangan kuat, nanti dia pecah balik bearing tu. Jadi kalau nak beli bearing kat kedai motor ke kat mana ke, pastikan bawa ni sebagai sampel supaya dia boleh ukur saiz dia luar dan dalam. Itu saja. Nanti kita sambung balik selepas saya dapat bearing ni. Kita sambung cara pemasangan dan test. Selamat mencuba dan selamat berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa Quran kena baca setiap hari. Jangan tinggal. Itu jalan kita yang hak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila kita dah buat kerja, sebelum buat pemasangan, pastikan barang tu kita letakkan dalam satu tempat supaya tak berterabur. Nanti kita boleh susun balik pelan-pelan. Tak apa, dia berterabur, dia bercampur macam ni tak apa. Nanti waktu pemasangan dia akan tahu kat mana letak dia. Tapi jangan letak berterabur. Termasuk spanner tu kau boleh satukan. Nak ulang balik kerja tu senang. Tak terkira nak cari spanner nanti. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.